Seorang pegawai penjara yang bertugas di Pusat Koreksional Taiping dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Taiping pada Jumaat kerana menyebabkan kematian seorang tahanan pada awal tahun lalu. Tertuduh, Ring Reonel Victor, 25 tahun, didakwa menyebabkan kematian Gan Chin Eng, 62 tahun, dengan mengetahui bahawa perbuatannya mungkin menyebabkan kematian lelaki terbabit. Mengikut pertuduhan, kesalahan itu dilakukan di Dewan B, Penjara Taiping, Jalan Taming Sari dalam daerah Larut Matang dan selama antara jam 3.30 petang sehingga pukul 4 petang pada 17 Januari 2025. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 304(b) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Pasukan pendakwaan yang diketuai Pengarah Pendakwaan Perak, Muhammad Zaki Abdul Kudus mencadangkan jaminan RM20,000 terhadap tertuduh. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Aidil Asad merayu agar jumlah jaminan dikurangkan memandangkan tertuduh mempunyai tanggungan seorang isteri yang sedang hamil. Magistrate Ahmad Hamdi Mustafa kemudiannya menetapkan jaminan RM5,000 dengan 2 penjamin, manakala pasport tertuduh perlu diserahkan selain dilarang mengganggu saksi.